love, but it left me lonely. Tried to trust, but it burned me slowly. I didn't know what I was looking for. Morning. So sekarang kita daripada Subway, kita nak pergi ke Seoul Station sebab meeting point kita dengan bas tu pukul 8 dekat Seoul Station. So kita naik Subway sebab ini dia yang paling dekat dan cepat lah untuk sampai. So lego. So dah nak sampai dah kita punya Subway. Let's go. So aku decide untuk take next train sebab tadi penuh. So tak lama pun, dalam lagi 2 minit je macam tu. So jomlah kita menunggu. So kita dah sampai dekat tempat menunggu. So sekarang baru 7.50 macam tu. Lagi 10 minit lah kot dia nak sampai. Kali ni kita sampai awal sebab tahun lepas aku sampai ngam-ngam sebab masa tu aku duduk jauh kan dekat Yongsan. So sekarang kita duduk nak Myeongdong. So dekat sikit lah, cumanya daripada dalam Subway tu nak keluar ke exit 15 ni, ya Allah ramainya manusia sebab pagi kan diorang pergi kerja kan. Memang ramai gila. Ramai gila tau. Semua orang nak pergi kerja kan, kelang kabut masing-masing. So semoga cepat sikit lah bas dia sampai sebab sejuk. Perjalanan nak pergi ke Yongpyeong tu lebih kurang 2 jam plus lah ambil masa. Sebab tahun lepas kita tak sempat nak explore N4 tu lebih-lebih. So kali ni kita nak explore N4 tu dulu. So tengok kalau ada masa dan baru kita naik cable car. Kalau tak ada then it's okay. Sebab kalau cable car tu, kalau nak cantiknya dia kena bawah tu penuh sahaja, bawah cantik kita naik. Kalau tak ada sahaja sangat, so dia suam-suam je lah. Tapi kita tengok masa, kalau ada masa lebih kita naik InsyaAllah. Okay, jumpa nanti. So kita dah ada dalam bas. Kali ni bas dia kecil je. Mungkin sebab orang tak ramai dah kan. Sebab yang tahun lepas tu bas besar. Macam bas express macam tu ni, macam ni bas kecil je. Orang tak ramai lah kan. So ini orang sleep. So kita dah sampai dekat Yongpyeong. So kali ni bas dia tak berapa best sangat. Sebab kecil tapi dia punya apa tu, tempat dia duduk tak best. So sakit dia dia. So aku lagi tengok schedule untuk monorail tu. So sekarang kita dah beli kebab untuk lunch sebab shuttle bus yang nak pergi N4 tu dia pukul 1.30. Dia punya jarak tu macam orang nak pergi solat Jumaat tau. Sebab dia waktu aku sampai ni patutnya 11.40 tapi aku dah terlambat. So lepas 11.40 tu is pukul 1.30. Sangat annoying So yang ni aku minta tak nak sayur. Sedap. Dia macam betul ke budak ni tak nak sayur kan? Betul. Dia masih pelik kan? Boleh dia nak sayur, makan kebab tapi tak nak sayur. So sekarang kita dah habis makan. So to kill the time, nak
pergi tengok dia punya barang souvenir. Tahun lepas aku beli magnet je satu. So ni nak tengok apa lagi boleh dibeli. Oh, ada kambing. Alah cantik. So kita dah naik bas pergi N4. So kita akan licin. Licin. Yelah. Sini atas. Oh mak kau. Selalu ke seorang? Dah 2 kali dah datang sini. Okay, so kita berjalan-jalan. Sebaik ada spike tu. Tapi tinggal satu je lah. Satu lagi hilang masa pergi Huachon tu kan. So this is the view guys. Ini apa tak? Oh mak kau. So look at the view. Hati-hati guys, dia memang tak ada snow tapi ais dia. Dia punya bunyi angin tu macam bunyi air. Sejam kita bergambar. Guys, kita jumpa alpaka lagi. Kita jumpa alpaka lagi. Gemuk-gemuk. Hai. Dia makan dia. Gemuk-gemuk. Kali ni dia gemuk-gemuk. Itu kenapa tak nak makan? Hei. Selalu 안 먹어. Bersih-bersih tadi. Kenapa tu? Bukan nak makan. Banyak sih. Tengok yang bawah ni. Mana tu? Mana? Yang geram macam. So kita dan melawat alpaka. So kita nak balik ke pangkal jalan. Lalu sini ke lalu sini?
ada di sini hari tu. Kalau atas ni. Alah, jalan pula. So sekarang kita decide untuk balik ke hadapan sebab sejuk sangat, baru sampai beku-beku kan. So kita balik lah ya. So sekarang pun dah pukul 3 lebih. Selepas ingat nak naik monorail. So terus balik lah. I'm sejuk, tak boleh tahan. Maka berakhirlah cerita kita dekat N4. So annyeong. Kat sini sangat sejuk, tak boleh bincang. Lepas tu angin dia sangatlah kuat walaupun matahari ni terik. Allah. So aku pun dah tak nampak skrin dah. So sejuk amat. So korang yang mana-mana nak pergi ke Mona Yongpyong, boleh juga singgah dekat N4. Hari ni aku dengar Balawangsan punya kabel kata tutup sebab angin terlampau kuat. Kuat ya Allah. Sejam kita masuk dekat dalam ni. Sejuk. Sejuk sikit. Sejuk. Sedap sikit. Ini roti burung hantu. 아니 이거 됐다. So kalau 8 pieces 10,000. 이따가 So now kita dekat Daiso untuk last minute shopping. Ramai. So tamatlah sudah hari kita dekat Yongpyong yang sangat-sangat berangin sejuk tu So tadi aku pergi mana tempat tu? Aku pergi Daiso last minute shopping, pergi Mimi Line beli last minute shopping, pergi Myeongdong beli makan sekejap. Lepas tu beli sikit-sikit lagi barang. So malam ni kita nak kemas. Esok pagi ada tak nak kemas dah. Kita nak santai-santai kejap sebelum kita naik bas ke airport. Kita nak pergi ambil gambar. Okay, so jumpa di hari esok, last day. Annyeong. The next day. So kita dah check out. So nak pergi pulang kunci and kita buat sedikit guest house tour. Okay. So ini bilik aku, which is the first one after masuk dekat pintu tu. Tu pintu entrance untuk this building. So ini the first room. So ada beberapa bilik lain. Ada bilik-bilik. Dekat belakang ni ada mini pantry untuk simple cuci pinggan ke. Ada juga iron board kalau korang nak iron. So itulah. So kita nak pergi pulang kunci. So dia punya surrounding dia macam ni lah. So kat sini, area di sini ada banyak guest house. So bawah ni ada beberapa guest house juga. Hai, bye bye. So dekat atas tu lagi ada guest house. Kalau korang nak menapak lagi, bolehlah pilih yang kat atas. So dia ada 1, 2, 3 hostel, Namsan guest house. Tak silap dekat atas tu semua. Get ready lah untuk menapak kalau korang pilih nak duduk dekat atas. Tapi dekat sini nampak tak B tu? B tu cafe. So kalau korang nak beli kopi ke tiba-tiba kan, boleh lah. Tapi aku tak pernah beli pun. So
kita nak pergi ke bawah. So actually aku plan nak naik bas yang pukul 11 punya. So sebelum tu kita take picture first lah. So sekarang dah pukul 10 lebih sikit, 10 berapa belas minit macam tu lah. Sekejap je masa berlalu. Rasa macam hari tu baru sampai dekat Busan. Now kita dah nak balik ke Malaysia. You know what? Betapa beratnya kaki aku untuk melangkah. Dia punya bus stop depan situ je guys. Aku dah dekat sini dah, tak jauh dah. Tapi macam nak pergi ke sana macam nantilah. Macam nak balik tapi tak nak balik. Faham tak perasaan tu? Faham tak? You know, perasaan yang paling aku tak suka ialah perasaan semasa nak pergi dan semasa nak balik. Masa nak pergi aku saja, malas nak pergi. Rindunya nanti kat rumah. Lepas tu dah pergi, dah jalan-jalan, dah happy-happy, dah tak ingat dunia. Lepas tu bila nak balik, macam nak balik tapi macam tak nak balik. Macam rindu rumah tapi macam tak nak balik. Boleh tak rumah tu pindah kat mana-mana je aku ada. Dia macam seronok dekat sini. Macam nak balik tapi macam tak nak balik. Dia tak layak balik. Korea akan dirindui for sure. Tahun ni sejuk melampau. Dah tak ada salji, sejuk pula tu. Susah nak ambil gambar tu. Tapi kita dapatlah ambil sedikit-sedikit footage, gambar. So dapatlah buat kenangan kan. Mana sih nak pergi lintas jalan sana. Asap-asap terakhir untuk hari ni. Marilah kita menuju ke bus stop. Traffic light tu merah hijau banyak kali dah. Kan, tapi kita masih lagi kat sini. Oh, dah ramai dah nya tunggu. Ramai dah tunggu bas. Nampak tak? Yang batu-batu belah sana tu kan. Itu dah tu. Yang bawa bag luggage tu. Itu dah tu. Ramai dah tunggu. Ngam-ngam sampai dekat bus stop ni, bas pun sampai. Cengkita-cengkita je dia ngam-ngam sampai Kita tak nak balik, dia sampai cepat pula. Ramainya tunggu ni. Tu dia. So dah 2 bas berlalu, kita belum naik lagi sebab duduk tu full. So kita tunggu lagi. So kita kan tengah tunggu bas yang ketiga sebab dia tadi dah penuh. So aku macam tak nak balik. So kita dah naik bas. So aku ambil seat depan sekali. So senang sikit kan. So go Anyo Bandung. So dalam apa ni, so perjalanan naik bas ni lebih kurang 1 jam plus. Macam tu tengok pada traffic lah. So biasanya waktu macam ni traffic tak jam sangat sebab orang semua dah pergi kerja. So kenapa banyak polis? Tahu ada polis lalu lalang. Tahu kenapa? Ada kes ke? Kita dah sampai ni dekat Terminal 1.
Sudah sampai guys. So apa kita nak buat? Tengok dulu tu skrin. So kalau tengok dekat dia punya skrin tu cakap kita punya check-in counter dekat kaunter J, tapi sekarang belum buka lagi aku tengok. So sebab kita flight pukul 7.55 so ada masa lagi 4 jam lebih ni. So kita tunggulah. Tadi aku cari untuk counter tax refund tak jumpa-jumpa Cakap malas lah. Kita tengok dekat dalam lepas check-in tu ada tak tax refund punya counter. So tadi aku pusing ke main jauh tak ada. So kita duduk sini je lah. Sekarang pun dah dekat pukul 1 kan. So mungkin kejap-kejap lagi dia buka lah kot. So tunggu lagi. Okey, kita dah lepas tax refund. So nampak tak? J9 hingga J16 Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Okey, di flight kita. So kaunter kita buka pukul 2.55. Dah ramai dah orang beratur guys. Ramai dah yang beratur. So kita pun together beratur lah. So kita check in 2 bag. Penat dah nak bawa. Gate kita dekat 106. So kita kena ambil shuttle tadi untuk ke gate kita. So jomlah kita bergerak. 돼지고기가 제일 맛있어. Gate 106. Let's go. So it's time to boarding. Betul-betul dah nak balik ni. Betul-betul. Ni bukan tipu-tipu. Dah nak balik dah guys. Ya Allah, sekejap ni rasa cuti ni. Dah nak balik. No. Kita nak balik. Balik sudah. Kita dah naik flight. So sampai di sini saja cerita kita di Korea.